Apa benda lah 4x4 ni? Kau try potong aku tengok. Aku dah tarik. Longkar? Summit Batu Pahat. Besar. Daulat tuanku. Sini memang sentiasa jam. Ni rumah ni. Ni ambil gambar lawa. Masuk belah kiri. Sebab aku nampak kedai motor. Bosku, kedai buka ke? Nak ketatkan rantai. Nasib baik sempat. Kita orang daripada Melaka ni. Ramai busy lah kerja. Okay, baik. Terima kasih. Oh, sedap. Dah boleh pilih ya. Yang aku tahu Batu Pahat ada dalam Mustika. Mustika? Zaman-zaman Mustika. Kalau bukan, mesti keluar Batu Pahat. Lidah berulat akibat menipu. Tak mau seru orang Batu Pahat? Satu Batu Pahat. Batu Pahat tak bosan tu. Tempat yang pertama yang paling menarik dekat Batu Pahat, of course lah, ayam goreng Muiz. Mana kata kita punya ride ni ride buka puasa lah. Sampai-sampai memang dah azan kang sekejap lagi. Sini kiri ni. Ada roundabout, ambil belah kanan. Kalau oyen itu. Yeay. Alhamdulillah sudah sampai. Wish, ada mural lah. Parit Raja Batu Pahat. Kena ambil gambar ni. Panggil tengah sini. Pakai reverse. Tongkat 2 sini. So ni dia guys, restoran Muiz Hot Chicken. Mantap. So jom, tak sabar nak menteka darah ayam goreng Muiz. Kita sahut cabaran.